Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zafiq. So hari ni saya akan perkenalkan kereta premium lah pula. So premium kali ni kita akan tunjuk kereta apa? Nak tahu? Jom. Ini dia kereta Mercedes GLB 35 2.0 AMG tahun 2020. So kereta ni kenapa best? Sebab apa? Sebab lampu depan dan belakang dia dah ditinted. Memang nampak garang. Kereta ni juga didatangi dengan 4 biji sport rim BBS. Best. Okey guys, tengok memang shock. Kereta ni steering dia fully leather dan multi-function button. So banyak button lah dekat steering dia ni. And then yang paling best kat sini, korang boleh tengok screen dekat dia punya meter ni. Menarik. And then dia punya untuk penukaran dekat screen, tukar radio ke apa ke kan. Korang boleh tukar dekat sini. Macam orang kata mousepad lah. Macam iPad pun ada juga. Laptop punya ni lah. So memang the best. Mana kamera ni? Sini. So dalam kereta ni memang orang kata selesa lah. Satu selesa. And then gelap. Gelap. Atas hitam. Dan kerusi pun saya nak cerita, kerusi tak fully leather. Dia campur leather dengan cotton. So memang orang kata selesa lah. Memang best lah. Dalam ni MERS kan? Sejuk pula tu. So kalau korang nak tahu, jom kita ke belakang pula. Tengok lokasi belakang macam mana pula. Jom. Okey guys, kita kat belakang kereta ni. So kita nak buka bonet. So korang jangan risau, bonet kereta MERS ni nampak tu? Dia buka sendiri. So dia ada power bonet lah. So boleh buka dan tutup sendiri. So keluasan untuk bonet ni boleh dikatakan memang besar dan boleh muat dalam 4 bagasi yang besar. Memang sesuai lah untuk yang kalau family nak pergi travel ke nak letak bagasi, memang luas lah. Korang boleh tengok sendiri lah. So korang kena tengok cara tutup dia. Senang je, tekan saja. Auto tutup. Macam ada kuasa magic kan. Zam-zam ala Kazam. Jom kita sembang pasal harga. Kereta siapa punya ni? So guys, kereta ni body berwarna kuning. Dan kereta ni kalau kata boleh sesuai untuk family lebih kurang 4 ke 5 family. So dengan harga, nak tahu harga? Harga dia adalah di atas ni. Dan bulanan dia di sini. So kalau anda semua berminat nak tahu tentang kereta ni, ataupun anda nak tahu lagi kereta-kereta lain yang berada di Sengkang World, korang boleh isi form di bawah ni. So saya Zafiq, adios.